Hi guys, hari ni aku nak review movie We Bury the Dead, sebuah filem bergenre horror dan thriller. Sebelum aku nak tengok, aku ada tengok thriller. Bila korang tengok thriller, banyak sangat sebenarnya scene yang mengejutkan, iaitu jump scare. So pada mulanya aku agak ragu-ragu memandangkan trailer dia buat macam tu. So, aku memberanikan diri untuk tengok walaupun dah tahu cerita ni bila durasi dia 1 jam 35 minit, kau dah boleh expect how the storyline was go. So, aku pergi tengok, memang permulaan cerita tu dia straight to the point, tidak ada penjelasan apa-apa. Memang dah tahu-tahu tu tempat di sebuah pulau tu tanpa disengajakan diorang bom jatuh. So satu kepulauan tu terjejas, jadi secara tak langsung tentera US lah yang pergi membuat misi bantuan di sana untuk mencari mayat dan mengutip mayat mana yang dah mati. So misi diorang, mana yang dah mati, diorang akan kambus ramai-ramai lah. Kambus ramai-ramai, dan dalam masa yang sama, pihak diorang ada memerhatikan sesetengah mayat tu masih lagi hidup. Jadi bila korang tengok trailer, korang mungkin agak anggap, oh, cerita zombie. Dia seakan-akan zombie, tapi dia bukanlah zombie yang kebiasaan kita tengok. Dia lain sikit. Jadi watak perempuan tu, bila dia sampai, aku expect dia orang di kepulauan tu. Rupanya tak, sebab ada satu scene tu askar tu kata dia ni adalah American citizen. Jadi dia mewakilkan diri dia untuk ke pulau tu buat kerja sukarelawan, dan dia ada niat lain, iaitu dia nak cari suami dia, disebabkan suami dia ada meeting di salah satu resort di pulau itu. Jadi dia masuk macam biasa dekat pulau tu, sertai misi bantuan yang dibuat oleh tentera US. Dia masuk apa semua, dan dia kenal seorang lelaki dalam tu pun. Dia terus ajak, yang menyatakan hasrat dia memang agenda utama dia adalah nak cari suami dia. So perjalanan tu agak jauh, dan kawasan tu dimaklumkan oleh tentera, kawasan tu masih lagi terbakar ketika itu dan adalah kawasan larangan. Jadi point ni di sini, cerita ni dia nak cari suami dia yang hilang. So dalam perjalanan cerita tu pun dia ceritalah sebenarnya dia memang sedang ada masalah dengan suami dia. So apa-apa pun, point dia memang nak cari suami dia. Dia cari, dan di ending dia memang dapatlah jumpa suami dia di resort tu. Though orang di resort tu pun memang semuanya dah mati, dan hanya ada seorang dua saja yang masih lagi hidup. Tapi masih hidup tu pun bukan sebagai seorang manusia, sebagai orang yang dah fikiran dia dah lain, sebab dia dah jadi satu makhluk yang memang nak serang orang. Seakan-akan zombie lah, seperti aku cakap tadi. Dan overall, ceritanya, bila tengok secara keseluruhan, aku masa tengok tu, aku tak expect. Sebab aku dah tahu, durasi 1 jam 30 minit, confirm cerita dia biasa, ataupun mungkin tak habis dan tergantung. Dan ia memang tak habis, macam tergantung, dan cerita konflik dia hanya simple sangat.
Jadi aku expect cerita dia mungkin dia boleh gali lagi punca, mungkin dia boleh kembangkan lagi the whole cause, kan, kenapa dia orang boleh tiba-tiba mayat yang dah mati tu boleh bangun, boleh survive dalam letupan bom yang tentera buat tu. Jadi di situ dia tak kembangkan. Dia, kalau korang tengok, bila aku tengok keseluruhan, nampak macam dia nak cari suami dia semata-mata, dan tiba-tiba dekat resort tu dia dapat tahu ada perempuan lain tidur dekat resort tu. Tapi dia ada connecting room, so aku tak sure dia orang tidur sekali, sebab watak perempuan tu bila dah sampai, suami dia pun dah mati. Jadi sepanjang perjalanan tu adalah liku-liku dia. Itu korang kena tengok lah. Dan kalau korang tengok pun biasa saja, tak mencabar pun, sangat-sangat tak mencabar. So bila tak, macam cerita tak berkembang dengan baik, so cerita dia jadi kurang lah. 1 jam 35 minit kau boleh nak buat lebih baik daripada itu, tapi mungkin kena bergantung kepada skrip. Skrip tu penting. Bila kau buat cerita, walaupun durasi 1 jam 30 minit, kita faham 1 jam durasi sebanyak tu tak boleh nak sumbat semua, tapi garapan cerita sangat-sangat aku rasa biasa untuk We Bury the Dead. So pada yang dah tengok dan korang yang suka tengok cerita seakan-akan zombie, korang rasa apa yang menarik, apa yang korang rasa kurang dan perlu penambahbaikan untuk cerita yang sebegini? Jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku review movie yang akan datang. Bye.